Daging kambing, sambal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat mana saya? Kabuyaki. Kabuyaki. Cabuyaki. Oh ni, cabuyaki, aboyaki. Cabuyaki. Ha ni buka puasa pukul 10. Anak cucu menatu. Jimmy. Makan apa? Makan apa? Tu, makan apa tu? Sedap. Ni apa ni, daging tu? Daging kambing. Oh, cucu. Daging kambing. Sambal dia. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Kongsi maklumat ni. Bulan puasa Ramadan 20-25 ni baru satu hari. Buka di luar ni lepas isyak ni. Lepas terawih. Biasa mana-mana masuk je. Tu mi apa nama dia tu? Dia apa ni siang nama dia? Pulut Sushi. Daging kambing lagi. Ni steam sana tu. Sibuk bakar. Daging kambing. Oh, ni banyak bang. Kena habiskan ni bang. Kan. Oh, tu dia. Smikai. Macam ni bang. Bukan lah. Air. Hijau dia. So, masak. Dah siapa? Bulut. Memang bulut Iya. Tu. Betul masak tu. Masukkan semua je. Ini, asyik makan mi je. Sini lah. Kat rumah banyak mi. Makan lain lah. Baik, berapa? 11 9-11 tahu. Cabuyaki nama dia. Oh ni temperature dia. Ni control power dia. Ini rumah. Betul-betul masak tu. Oh, tu dia macam-macam pilihan tu. Cendawan ada, tahu kering ada. Bol-bol lah. Ni ni. Tahu.
Handsome. Daripada Jepun ni. Jepun video sikit. Apa nama? Ikan. Ikan. Ya, ikan. Telur. Ikan. Fish maki. Ya. Makanan Jepun lah. Adik-adik. Ni rempah-rempah ni. Banco ni. Banco apa dia bang? Garlic. Cili api, cili padi. Oh dia. Sesim sauce Ya. Sesim. Wah, grilling. Banco. Ni sebelah sayur ni. Daun apa ni? Bayam. Daun bayam. Ayam Jepun Ni banyak makanan Korea. Bayam bagus. Cendawan ni ada. Oh tu. Ni. Buka puasa pukul 10. Tu dia. Anak beranak tu. Hijau ada. Oh ni sayur. Tuang ni. Ni tak ambil. Dua ada. Mana lagi? Bayar. Tekan. Oh, makan sayur. Banyak ni. Ami makan apa? Tu sayur banyak tu. Kalau makan ni, Tambah lagi lah. aku tahu kecil juga. Bang, panaskan lagi ni bang. Ni. Temperature dia. Ya? Oh, Panaskan lagi ya? Tak payah? Kenapa? Aduh. Kalau nak suruh dia tambah kuah, panggil dia lah. Panggil. Tambah kuah. Kambing ada ni. Aduh. Apa rasa ni? Daging lembut lah. Macam mana daging lebih lembut ni? Nipis eh? Potong nipis-nipis lah kambing. Ime, makan apa tu? Dawan. Oh, dah betul-betul. Jom buat makan. Air kopi man? Mana ada kopi? Oh, tak ada. Ini Jepun. Alamak, Jepun nak minum kopi lah. Bakar. Ni ada lagi sabar tray ni. 1, 2, 3. Kambing. Ada kopi.
Kopi sejuk semua Ime, apa jadi tu? Tengok tu. Ame, tak makan? Ha? Makan lah. Nak sayurnya. Dia dah bayar makan. Kembang ni. Banyak sikit. Habis. Kambing. Tunggu kambing dulu. Dua jam 9, 10, 11, 2 jam. Tray ni. Lebih 10 tray kambing Malam tak boleh sahur ni. Apa tu? Main telefon je tak makan. Jangan. Ingat lagi kambing ini. Mochi. Bersih. Ini. Wah, tu tak berhenti lagi tu. Sampai ke sahur ke apa tu. Okey, dah nak sampai pukul 11. Kenyangan ni. Berbuka makanan Jepun ni. Sushi. Habis dah bersih.